Boleh tak? Sini boleh tolak phone. Boleh? Nak trade in. Oh, 17 Pro iPhone 17 Pro. Ni 256GB. Oh, asal? Asal? Ha. Tak minat lah pakai iPhone. Tak minat? Ni baru beli semalam tapi ingat macam tak best lah. Tak Ingat nak ambil tukar, nak pakai Xiaomi. Xiaomi, oh. Xiaomi best ke? Xiaomi best. Xiaomi best ada ni tak? Xiaomi 17 Pro Max. Oh, tu Xiaomi tak ada lah. Dia tak masuk Malaysia. Masa tak ada, saya tengok kat TikTok ada. Itu dah import. Import. Sebab itu pasaran China saja phone tu. Oh, China je. Kalau Xiaomi apa je ada? Okay, macam Xiaomi, kalau yang best lah aku recommend Xiaomi 15T Pro. Okay. 15T Pro? Ni yang best. Ni apa yang best ni? Okay, macam best chipset lah. Okay, chipset pakai Dimensity 9400 plus. So memang smooth lah dia punya ni. Oh, laju lah. Laju. Okay. Lepas tu satu lagi dia punya bateri besar. Bateri dia 5500. Oh. Lepas tu dia ada siap fast charging 90 watt dan wireless charging 50 watt. Oh, boleh wireless juga. Betul. Sekejap, tengok. Lepas tu screen lawa agak sebenarnya screen dia. Screen dia? Macam mana ni? Nak tengok tak ada kotak je. Akak pergi belakang kak. Nampak? Belakang? Belakang. Tu ada dia punya sampel. Oh, ni? Tu sampel dia. Oh, ni Xiaomi 15T Pro. Oh, cantik lah. Ni AMOLED screen Betul, tu AMOLED screen. AMOLED screen. Saya test kamera boleh? Boleh kak. Ni kita test kamera sekejap lah. Ambil gambar ni lah. LCV8 ni. Oh, ada optical zoom. Tengok sikit. Weh, lawa. Cun, design dia pun cantik abang. Nampak premium lah. Itu sama akak tak buka galeri tu kak. Itu bahaya. Ada benda pelik-pelik. Ada aib orang kat situ. Okay. Macam tu boleh abang? Saya ambil 15T Pro ni. Okay, betul. Okay, ni kau nak berapa GB ni? Dia ada berapa GB? Okay, dia ada 3 variant. Dia ada 12256, Okay. 12512 dengan 1TB. Oh, 1TB ada? Ada 1TB. Kalau macam tu saya ambil 1TB lah. 1TB boleh? Okay. Kalau 1TB ni harga dia 3499 je kak. Murah. Sekejap, kalau tolak dengan phone saya? Kalau tolak phone saya, tolak phone kau saya pula. Ini sesilap ni. Dia bukan dah trade ni. Ini downgrade terus ni. Kau dapat cash. Oh, dapat cash? Kau dapat cash terus ni. Oh, boleh lah. Boleh dapat sikit 2 paket. Kan. Okay, so kalau ni, okay, ni kita settle kaunter terus lah, senang. Boleh? Okay, jom lah.